macam tadi pun doktor cakap sebenarnya IVF tu the last yang kita boleh usaha lah. Tapi bagaimana pula yang IVF 2 kali tapi still tak berjaya? Mungkin nasihat macam ataupun nak bagi semangat untuk patient-patient kita yang macam tu. So tak ada soalan IVF ni. IVF ni asal ada duit boleh lah. Maksudnya tak ada limit berapa kali nak buat. So tapi saya pernah lah jumpa couple ni, dia kata dia pernah buat IVF. Dia dah TTC 10 tahun kot, tak salah. Dia dah 10 tahun, lepas tu dia buat IVF 2 kali, IUI 5 kali. Still tak ada rezeki jugalah. So apa yang dia buat lah, dan sekali dia ambil anak angkat. Tapi boleh jadi je macam ada, kita pernah lah dengar kisah-kisah dah 8 tahun kahwin, tapi tiba-tiba spontaneous conception. Maksudnya dia tiba-tiba mengandung. Allah nak, katanya Allah nak bagi rezeki, dia akan turun juga, dia akan bagi juga. Betul. Kita usaha, tapi in the end Allah yang tentukan lah rezeki tu kan. Tapi yang penting kita kena usaha part kita lah. Kita, sebab siapa yang tak nak anak kan, satulah. Siapa tak nak anak, dan tapi dah usaha ke belum? Kalau dah usaha, mungkin adalah rezeki lain yang Allah nak bagi lebih lah pada kita lah kan. Sebenarnya selain IVF is financial issue, is kebanyakan couple lah, dia dah even ada duit pun dia tak nak IVF sebab dia dah penat. Sebab IVF ni proses dia lama, dia kena cocok beberapa kali sesi jumpa doktor, cocok macam-macam jenis ubat hormon. Lepas tu ada prosedur juga untuk ambil embryo tu. So it's a very long journey lah. And painful also. It's actually painful lah sebenarnya. So kalau wanita tu sendiri macam lemah semangat lah juga. Yelah. Dia nak terima lagi hakikat tu semua kan. Sebab tu yelah, maksudnya kena support system tu sangat penting. Betul. Dan kita kalau boleh, kita sebagai mungkin orang keliling lah, ataupun netizen lah, kita sendiri adalah netizen, kena jagalah kata-kata kita lah terhadap orang yang di sini, sebab kita tahu usaha dia apa sebenarnya, dan apa doa yang dia dah lama sampaikan pada Allah kan. So kita hanya apa yang kita mampu lah, kita hanya doakan untuk dia saja, doa yang baik-baik kan. Kalau boleh bagi duit untuk IVF ni, bagilah kan, daripada kata-kata cakap macam bila tutup bila ada anak kan. So macam lebih baik kita bantu dari segitu lah, kalau boleh mampu. Macam contoh ada patient datang klinik kat doktor berdua kan, dia dah cuba, and then bila still tak berjaya, apa words yang doktor pakai untuk comfortkan macam tadi? Adakah macam yang doktor cakap tadi tu lah, berserah pada Allah semua macam tu? Okay. First kali actually kita GP level bahagian MO lah, ada certain case yang kita sendiri tak boleh nak manage. Contohnya masalah sperm lelaki yang ada 4 kategori tu tadi yang saya cakap tu, semua ada masalah. Kita panggil OATS lah, oligo, azoospermia, teratospermia, macam tu lah. So dia ada masalah morphology, concentration, volume dengan motility lah. So tu memang nak tak nak, memang kena refer pakar. Kita pakai makan supplement apa-apa pun takkan jadilah. Sebab usually kita panggil obstructive cause lah daripada bahagian bawah lah, isu lah. Kemudian wanita pula, contohnya dia masalah yang rahim, macam fibroid terlampau besar ke, usually nak mengandung tu pun macam kita nak kita nak bagi ovulation induction dan bagi ubat untuk ovulatekan dia. Tapi kita tengok keadaan dia macam tak sama lagi. Dia ada mungkin ada polip, ada cyst yang besar, ataupun ada fibroid yang besar. Kena jumpa pakar dulu untuk settlekan masalah tu dulu. So untuk level yang macam tu, usually kita akan refer pakar dulu lah. So tak adalah bila dah sampai ke kita, tak ada harapan lah. Sebenarnya kita cuba sebaik mungkin. Usually yang kes-kes yang kami terima adalah yang mungkin dia masalah kalau lelaki sperm analysis dia teratospermia, masalah morfologi sahaja. Tu boleh makan suplemen. Kalau untuk wanita pula PCOS boleh dirawat dengan ubat saja. So kami boleh cuba juga, dan boleh start dengan ovulation induction juga. So proses-proses ni untuk kami boleh usahakan lah. Cuma let's say kalau macam saya cakap tadi lah, yang complicated case kena refer pada pakar. So pakar boleh usually akan offer something better lah, something yang kita tak ada capable of buat lah. So tapi still masa bila kita refer tu, kita bagi kata semangat lah, puan bukan tak ada harapan untuk mengandung. Untuk kami dah usaha bagi kami. Puan kena jumpa pakar pula. Pakar akan lebih tahulah, akan lebih ada banyak lagi modalities yang dia akan guna
untuk rawat pun pula. Macam tu. So tak adalah masa jumpa kita dah tak ada harapan lah. Betul. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avisina. Saya daripada Klinik Pergigian Avisina. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avisina Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avisina.